Hi guys, welcome back. So Gadget, ini adalah Vivo V60. Seperti yang kita tahu, line up Vivo V series ni dia terkenal dengan diorang punya portrait fotografi. Tapi kali ni dia bukan sekadar upgrade pada bahagian kamera, dia juga bawa satu package Zeiss yang boleh buat kita rasa macam ada kamera profesional dalam kita punya poket. Jadi dalam video kali ni kita nak tunjuklah betapa powernya kamera Vivo V60 sambil kita nak singgah sikit dekat bahagian design, performance, bateri dan juga durability dia. So, let's go. Baiklah, benda paling best yang kita nak highlight dulu ialah dia punya kamera telefoto. Sebab dia punya kamera telefoto ni bertahap macam kamera flagshipnya Vivo tersendirilah, iaitu Vivo X200 series. So, dia ada 50 megapixel Zeiss Super Telephoto Camera dengan OIS. Dan dia punya lens ni menggunakan Sony IMX882. Jadi kat sini Vivo memang nak tunjuklah dia punya kehebatan pada kamera telefoto. Kalau korang nak tangkap gambar orang pada jauh, tak payah risau dia akan perasan yang mana Vivo V60 ni boleh zoom sampai 100 kali zoom. Tapi yang paling steadynya dekat 10 kali zoom pun detail dia masih lagi cun, masih lagi tajam. Baiklah, kita cuba dulu dengan 1 kali zoom, tarik ke 10 kali zoom. Kemudian kita onkan dia punya mode stage portrait, lepas tu snap. Nampak tak? Hasil dia memang nice gila. Muka jelas, detail baju pun nampak dengan tajam. Walaupun kita berdiri pada jauh, itu yang buatkan dia nampak macam portrait daripada kamera yang profesional. Nak candid member tengah makan pun boleh, dia takkan perasan pun. Tapi yang penting, gambar dia memang padu gila. Seterusnya, ada Zeiss Multifocal Portrait. Ini paling istimewa lah daripada Vivo, yang mana dia bagi kita kebebasan untuk pilih vibe portrait mengikut dia punya focal length. Contohnya, focal length 23mm, ini sangat sesuai untuk group foto. Kemudian 85mm untuk classic portrait. Dia punya background blur ni memang nampak cantik dan juga natural. Memang sejibit macam kamera yang profesional. Dia juga sampai 100 kali mm untuk focal length. Yang ini memang tight shot sikit, dia agak sempit. Ini memang sesuai lah untuk cinematic close up macam dalam movie. Dia punya kualiti ni boleh katakan kualiti yang konsisten lah, sebab semua lens dia ni dah ada Zeiss Optical Certification. Jadi bila anda semua upload ke feed Instagram, Facebook ataupun TikTok contohnya, orang tengok pun dah tahulah yang gambar ni adalah daripada smartphone yang mahal, smartphone yang flagship. Seterusnya adalah AI Aura Light Portrait. Ini features eksklusif Vivo. Pernah tak mengalami bila kita ambil gambar waktu malam, muka nampak kusam, detail pun hilang. Tapi dengan Aura Light ni, wajah nampak lebih cerah, skin tone yang sangat smooth, lighting pula nampak natural. Tak macam lighting yang dibuat-buat lah. Dia punya lighting ni kelihatan sangat natural. Jadi kalau kita compare side by side tanpa Aura Light, muka agak kelam sikit. Bila kita onkan Aura Light, terus nampak glow up. Bukan sekadar cerah, tapi dia maintainkan kita punya skin tone nampak lebih natural. Features ni memang lifesaver lah untuk kita ambil gambar pada waktu malam. Untuk kamera depan pula, pada kamera selfie, dia ada 50 megapixel Zeiss Group Selfie Camera. Vivo tahu ramai suka selfie ataupun wifi menggunakan Vivo punya smartphone. Tapi masalah biasa yang kita selalu hadap bila ada cahaya yang kuat pada bahagian belakang. So, muka tu akan jadi kelabu. Jadi, pada Vivo V60 ni, dia ada Aura Screen Light. So, skin tone tu akan nampak lebih natural dan background tetap jelas. Hasilnya, grup selfie ramai-ramai pun, semua muka maintain sharp je. Tak ada siapa pun nampak tenggelam. Baiklah, beralih pada bahagian design dah pula, Vivo V60 ni nampak sangat premium, terutamanya pada warna berry purple ni. Kemudian ada juga pilihan warna yang lain, contohnya macam summer blue dan juga mist grey. Dia punya finishing body ni frosted glass, dia punya lens design pun sangat minimalis. Dan dengan adanya logo Zeiss pada bahagian design kamera ni, lagilah buatkan design kamera pada Vivo V60 ni nampak lebih premium. Skrin dia pula quad curve display dengan bezel yang super nipis. Memang dia bagi vibe yang sangat flagship. Untuk kualiti display dia pun kualiti display yang flagship lah. Warna yang vivid, warna yang pekat. Jadi nak layan apa saja pada display dia ni memang akan rasa best je. Layanlah apa pun entertainment, korang semua akan enjoy je dengan display pada Vivo V60 ni. Baiklah, untuk performance dia pula, Vivo V60 ni hadir dengan chipset yang baru iaitu Snapdragon 7 Gen 4. Jadi
nak buat apa saja, nak layan game yang berat pada smartphone ni, dia mampu jalankan tugasan yang sangat baiklah. Dia mampu berikan performance yang lancar. Dia punya CPU ni lebih laju, GPU lebih kuat dan juga ada AI yang lebih pintar. Jadi nak gaming pun rasa smooth, nak multitasking rasa ringan je dan fotografi pun lebih optimize. Untuk bateri pun besar, 6500 mAh. Bateri kapasiti macam ni memang boleh cukup untuk tahan dalam sehari. Even dia punya pengecasan pun sangat laju, 90 watt. Dan apa lagi menariknya, dia punya durability pun selevel macam smartphone yang flagship. Vivo V60 ni hadir dengan IP68 dan IP69. Maksudnya, dia tahan air, kemudian dia tahan lagi high pressure yang hot water jet tu. Ditambah pula dengan diamond shield glass pada bahagian display dia ni. Lagilah dia drop resistant. So, smartphone ni bukan saja cantik, bukan saja premium, tapi dia juga tahan lasak. Kesimpulan dia, Vivo V60 ni bukan ada kamera yang padu je, dia juga ada package yang sangat lengkap. Dari telefoto zoom 100 kali, multifocal Zeiss lens, AI Aura Light, 50 megapiksel selfie, sampailah ke design yang premium, bateri besar, chipset power dan juga ada ketahanan sehingga IP68. Semua ni buatkan Vivo V60 ni jadi phone yang susah kita nak challenge dalam segmen dia. Dan boleh katakanlah ini smartphone paling berbaloi bagi harga bawah RM2,000. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bol Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace. Nak hujan. Ngam-ngam.